Bila I pergi program dekat Pantai Timur, they even say orang yang ada masalah period panjang kan, macam you tadi you kata kalau 14-15 hari terlampau heavy tak normal kan, perawatan dekat sana Pantai Timur, dia orang pergi cari lintah, Okey. dia letak dekat betis. Lintah tu sedut darah tu supaya period punya darah tu yang Berkurang. berkurang. For me tak rasa logik lah. Okey. Okey. Tapi that is their treatment. Macam setengah patient, diorang tak suka buat scan, ambil darah, kena buat operation masuk dewan bedah, ngeri macam you cakap Okey. tadi kan. Diorang nak cuba rawat sendiri period tak normal ni. Contohnya dengan makan jamu. Okey. Ataupun cari suplemen. Ataupun lagi glamour, bertungku, buat bekam. Kita wanita Asia memang ada di satu habit, satu budaya yang diorang cuba nak rawat sendiri sebegitu. Sebagai seorang pakar gynae, pernah tak jumpa apa-apa komplikasi kes-kes sebegini? What is your comment? Sebenarnya pemeriksaan yang kita buat, semua investigation lah, blood test ataupun scan, ambil sampel, semua benda tu kita nak rule out benda-benda yang bahaya. Contohnya macam kita tak nak miss kanser rahim, kita tak nak miss ada kanser cervix. Even though dia adalah ketumbuhan yang bukan bahaya, contohnya macam fibroid, tapi kalau pendarahan terlampau banyak sampai HB saya pernah tengok 3. Normal 11. Oh, 3. Tinggal Paling 3. rendah 5. 3. Jadi kita Hidup lagi HP3? Ya, masih boleh berjalan lagi. Tapi kita tak nak lah miss yang sampai macam tu yang membahayakan nyawa. Sebab kalau HB rendah, jadi jantung kena kerja lebih kan. Jadi cepat letih, mengganggu aktiviti harian, Boleh pengsan mengganggu terus. kerja, boleh pengsan. Jadi kita tak nak miss yang darah rendah, kita tak nak miss ketumbuhan walaupun dia bukan bahaya, apatah lagi yang ketumbuhan kanser. Tak recommend lah ya? Bukan tak boleh. Tak boleh Tak langsung. boleh. Dia tak boleh. Saya Tak boleh. tak recommend, tak boleh terus Tak boleh. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.